Hai semua. Korang dah dengar berita terkini? Harga rumah dekat Malaysia ni dah makin menggila. Jom kita bincang kenapa. Setiap tahun, harga rumah naik. Tapi gaji kita tak naik pun banyak. Gaji biasa dekat Malaysia lebih kurang 2,500 ke 3,000 je. Tapi rumah yang kononnya mampu milik pun dah ratus ribu. Kenapa macam ni? Spekulasi dan pemaju. Itulah sebabnya. Banyak rumah dibina bukan untuk diduduki, tapi untuk pelaburan. Dan pasal rumah mampu milik tu, masih mahal untuk orang biasa macam kita. Lagi satu, ramai orang nak tinggal dan kerja di kawasan bandar. Bila permintaan tinggi, harga pun jadi tak masuk akal. Kalau macam ni, satu hari nanti, orang Malaysia mungkin hanya mampu bermimpi untuk ada rumah sendiri. Apa pendapat korang? Pernah rasa susah macam ni? Komen dekat bawah dan jangan lupa subscribe Sembang Kacak.